Selepas tuan puan buat konten, masa tuan puan buat konten, tuan puan kena fikir, sebelum buat konten tu kena fikir, aku ni nak jadi serius ke, nak jadi santai ke, nak jadi lawak. Jadi tuan puan kena fikir apa karakter tuan puan nak tonjolkan dalam media sosial. Tak semua orang boleh serius. Tak boleh semua orang buat lucu. Okey, betul. Tetapi ia bergantung kepada bisnes. Kalau tuan puan seorang lawyer ataupun peguam, tuan puan jangan buat lawak kalau dalam konten peguam, supaya orang kalau ada kes, semua kes yang serius-serius tuan puan. Jadi tuan puan kena buat perkongsian yang orang percaya pada tuan puan. Kalaulah lawyer tu buat lawak, nama dia lawyer buruk tuan puan. Kalau kita jumpa lawyer yang lawyer buruk, kita takkan hantar untuk dia handle kes kita. Jadi kalau macam seorang lawyer, seorang doktor ataupun bisnes yang mengarah memicu kepada benda yang serius, jadi konten tu hendaklah kita sampaikan dengan serius. Kalau contohnya kalau dia buat untuk lucu ataupun untuk konten yang happy-happy, dia contohnya macam konten makan, okey. Konten apa pakaian ataupun yang boleh dia masukkan elemen hiburan di dalam dia. Tapi kalau konten yang bisnes yang berkaitan dengan serius, saya cadangkan untuk tuan puan elak yang jenis yang lucu-lucu. Jangan lupa like, komen dan share untuk video seterusnya. Teng.